Apakah maksud amalan tidak diterima selama 40 hari? Contoh ambil rasuah jadi tak perlu solat selama 40 hari ke, guna tak? Dia kata, dia faham gini, ada orang kata kalau kita makan haram, tak terima sembahyang 40 hari. Jadi kalau makan rasuah, jadi kita tak payah sembahyang. Jadi makan hari, makan rasuah, batuk tak sembahyang. Makan rasuah. Gini maksudnya, siapa yang melakukan dosa yang datang hadis menyebut 40 hari tidak diterima sembahyang, dia wajib juga sembahyang. Kalau dia tidak sembahyang, dia akan diazab di akhirat. Tetapi sembahyang itu tidak dibayar pahala pada hari kiamat. Dan dia tidak lagi akan dituntut di hari kiamat kerana sudah menunaikannya. Walaupun sembahyangnya itu tidak membuahkan hasil. Faham lagi? Itu jawapan ulama. Maknanya contoh orang pergi kat orang tukang sihir. Tok bomo sihir orang ni kan, jenis nujung ni. Jenis ramalan. Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yaman. Hadis yang lain makan haram. Okey. Siapa yang pergi kepada tukang sihir, bila dia balik rumah tidak diterima sembahyang 40 hari. Kata ulama antaranya Imam Nawawi, 40 hari itu maknanya dia wajib sembahyang. Bukan tak sembahyang, wajib. Dan dia tidak lagi akan dituntut di akhirat. Dia tak akan didakwa. Dan 40 hari yang dia sembahyang itu tidak ada pahala. Faham tak lagi? Ni salah faham. Bila makan haram tak payah sembahyang 40 hari. Lepas tu hari ke-41 makan pula. Tak payah sembahyang pula. Masuk dengan ke tu.